Okey, antara komponen dalam gaming PC yang korang kena ingat ada dalam 7. Yang pertama ialah CPU ataupun kita panggil processor, katakan otak lah. Boleh dikatakan sebagai otak untuk kita punya PC. Dan yang kedua grafik card. Grafik ni dia kerja dia untuk proses gambar lah. Proses gambar, proses video. Tu yang kita nampak, kalau itu yang membezakan antara PC gaming yang mungkin harga bajet dan yang premium. Grafik dia lagi lawa, lagi cantik, FPS dia tinggi. Yang ketiga pula ialah RAM lah. RAM ni dia punya function ialah untuk jadi tempat penyimpanan data sementara. Penyimpanan data sementara semasa kita buka, contoh kita buka satu game, segala proses yang ada dekat dalam game tu akan disimpan lah, disimpan sebentar dekat dalam RAM. Bila kita tutup game, dan data tu dia terus hilang lah, dia akan transfer ke storage. Okey, dan dah sebut storage. Keempat ialah storage. Dia ada dua jenis. Satu ialah SSD dan lagi satu ialah hard disk ataupun nama dia HDD. Okey, dia punya function yang sama saja. Kerja dia ialah untuk menyimpan data, tapi secara kekal. Selagi kita tak delete, selagi kita tak ubah apa-apa, storage, segala data dekat dalam storage tu akan kekal lah. Dan perbezaan antara SSD dan juga HDD hard disk ialah daripada segi transfer rate, dia punya read and write punya speed. Senang cerita, dia punya laju lah. Kalau orang kampung bagi laju lah. Kalau PC yang pakai SSD ni laju, tinggi melangit. Laju dia tak dibandingkan dengan hard disk. Dan PC sekarang yang baru sekarang ni memang mostly pakai SSD lah. Hard disk ni just untuk menyimpan data saja. Tapi kalau untuk game, disarankan pakai SSD.